Oh, 2, 3. Mana aku tahu? Aku pergi rumah sepupu aku. Tahu-tahu aja dah kena sunat. Apa? Cakap tak payah sunat. Okey. Mail, Huh? betulkah kamu cerita? Aku saja je nak kenakan dia orang. Seronok. Sebelum nak sunat, semua budak kena pergi bergarak. Macam ni. Naik belakang tu. Ya. Lepas tu, kita pusing satu kampung. Habis saja bergarak, semua pergi terjun sungai. Berendam. Sejuk. Wah, seronoknya. Seronok. Lepas tu dah tak takut dah nak bersunat. Dah sampai.